ETA ni dia join Go Gramatik pada 16 Januari 2024. Dia ni sebenarnya suri rumah, anak 3 orang. Dulu dia kerja sebagai pembantu jururawat, tapi lepas dia dapat anak pertama, dia berhenti kerja. Lepas tu dia meniaga macam-macam lah. And then 2024, Januari 2024, dia join Go Gramatik. Dia join tu pun sebab suami dia yang minta. Suami dia yang suruh. Dia pun dia tak berani nak buat kereta sewa. Dia, boleh ke buat kereta sewa ni kan? Nanti orang curi ke macam mana? So suami dia suruh. Dia pun masuk lah. Dan dia ingat nak buat kereta sewa ni kena ada kereta. Dia pun beli kereta tu, kereta dia. Kereta dia Beza 2023 kan. Dia beli kereta, lepas tu baru dia join Go Gramatik kan. Bila dia join, baru dia tahu, rupa-rupanya tak ada kereta pun boleh buat bisnes ni kan. So dia ni suri rumah kan, anak 3 orang kan. So macam suami dia kerja, memang tak duduk rumah. So bila customer nak sewa kereta, dia perempuan kan, nak hantar kereta macam susah sikit lah kan. Tapi dengan Go Gramatik ni, dia boleh buat duit. Kan? So tahun lepas dia punya sales RM128,815 dan dia punya commission lah. Commission tu dalam 37,170. Ada tak kat sini suri rumah? Ni suri rumah ni. Suri rumah. ETA car rental ni adalah suri rumah, anak 3 orang. Duduk rumah sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil buat marketing. Tahun lepas dia punya sales RM128,815. Commission dia RM37,170. Kalau kita bahagi kan, 37,170 bahagi dengan 12 bulan. Sebulan purata lah dia punya commission dia dalam RM3,097. Ada tak sesiapa suri rumah yang nak income macam ni? Duduk rumah. Kan? Ada tak kalau you suami kan, ada tak you nak isteri you duduk rumah boleh buat RM3,000 sebulan? Tak payah pergi kerja. RM3,000 ni dah macam gaji pegawai dah ni. Kan? Macam dia ni, ETA ni, dia duduk rumah saja jaga anak sambil-sambil jadi ejen, sebulan RM3,000. Saya nak siapa yang join ni, kalau ETA ni boleh buat, insyaAllah you boleh buat. Tapi jangan bagi alasan lah. Banyak orang dia suka bagi alasan, saya tak pandai, saya tak boleh pun semua. Kalau dah bagi alasan tu memang tak dapat nak nolong. Ada tak? Okay, so ni ETA. ETA dia tapi tahun ni lagi gempak lah. Tahun ni saja dia punya commission berapa Bi? Alamak, tak ingat. Bulan pertama RM17,000 kot. Tahun ni saja RM17,000. Tahun ni. Kan? Sebab apa bisnes ni bila you buat, you bagi servis yang bagus, customer you ramai, you punya income tu makin banyak. Macam dia ni daripada Januari sampai Februari, commission dia RM17,000. Maknanya RM17,000 bahagi dengan 2 bulan. RM17,000 bahagi dengan 12 bulan. Bagi dengan 2 bulan. Sebulan RM8,500. Ada tak sesiapa suri rumah, duduk rumah, jadi ejen, sebulan boleh dapat RM8,500. Ada lagi ke ni? Makin kurang ni. You all dah tidur ke ni? Kau berapa? Baru pukul 2 kan? Kan? So ini ETA. Boleh ya? Kan? Kereta tak penting. Kereta tak penting. Yang penting adalah marketing, cari pelanggan. Beli kereta tak buat duit. Yang buat duit adalah marketing and closing.